Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, enjoy? Okey, hari ini saya nak bercerita tentang satu topik yang saya sangat minat tapi belum saya betul-betul kuasai. Tuan-tuan pernah dengar tak apa itu mindfulness? Mindfulness. Pernah dengar? Okey, Dr. Eva, boleh cerita tak yang setakat mana yang Dr. Eva faham tentang mindfulness? Setakat mana faham? Pernah dengar kan? Tapi Pernah dengar. okey. Tapi macam mana yang setakat mana yang Dr. Eva tahu tentang mindfulness? Kalau saya boleh tahu. Ia berkaitan dengan pengajar saya lah. Sebenarnya Sebab saya tahu di psikologi kan. biasanya dia translatekan takwa tu dengan mindfulness. Banyak perkataan tu. Lepas tu kita relate dengan psikologi about awareness of self lah. Correct. Saya suka tu sebab saya pun cuba nak memahami dari sudut Islam. Yes, kita dah ada dah synchronize. Okey. Sebenarnya mindfulness ni ialah macam mana kita fokus kepada current moment. Jadi kita tak biar otak kita berlega-lega ke mana-mana. Jadi kita sentiasa body, dalaman kita, mind dengan body kita ada synchronize. So kita kalau ada ilmu ni, teknik ni, kita beramal, solat pun boleh khusyuk insya-Allah. Sebab kita bersama-sama dengan diri kita. So, tanya dia satu lagi soalan. Cuma kali ni saya nak buat senyum lebih sikit. Walaupun topik ni lupa topik ni walaupun ni berat kan, tapi takkanlah nampak macam ni. Biasanya kan nanti dia session tu jadi tense. Jadi saya nak buat senyum sikit. Boleh cerita, okay, dan ni point out contoh kat apa ni, okay, Dr. Nafida, what do you, sambil cari tanya kan, okay, Dr. Nafida, have you experienced that before, whatever lah, kita tanya dia. A bit more santai. Daim, pasal tengok dia bukan Daim, pernah tak kadang-kadang kita terbuat sesuatu tapi kita tadi nak buat apa, tadi buat apa, kita pernah terlupa ataupun kita tertinggal kunci kita dekat mana, ada tak? Betul, kadang kita buat satu ataupun kita self down. Yes, belum itu. Yes, itulah saya kata kita kadang lacking dengan mindfulness. Itu yang Stop, kan? Cukup kan? So you're actually in terms of I know your previous work Petronas, you very service delivery ke TikTok, KPI, blah blah blah, series all the time. I would presume in Petronas itu kan. Tapi bila you pergi training, you kena loosen up a bit kan. You pergi training kan. Jangan bawa karakter Petronas tau. nak budak dah tinggal. Kau dah tahu kan? Awak kerja dah 10 tahun. Dia masih melekat-lekat kan. Jadi a bit more chill. Jadi one of it, satu je you kena buat. Smile. When talking, smile. Dia okey lah, cuma smile je kurang. Tadi ada. Suara dah jelas kan. Suara dah cantik, ada intonation. Suara dah ada intonation. All you need is just smile. Biasa tak senyum. Kita kat depan memang tak ada. So it's all you need is smile. Smile tu akan cancel suara yang stern. Faham tak? Okay. The smile will cancel off the stern voice. Dia akan neutralize it. Just by smiling. Powerful kan? Very powerful. Very powerful. Clear? Alright, that's all you need to do.